kita semua terkejut dengan keputusan mahkamah 3-1 yang memihak kepada rayuan yang dibuat oleh Sistem Islam kerana Majlis Agama Islam mengeluarkan fatwa ajaran ataupun budaya liberalisme dan pluralisme adalah merupakan ajaran sesat dan bertentangan dengan hukum syarak. Terkejut habis seluruh negara. Keputusannya dari segi teknikal 3-1, iaitu kerana 3 hakim ini berpendapat sistem Islam ni sebuah syarikat, bukan individu. Jadi sebuah syarikat tak boleh dihalang. Yang boleh dihalang ialah manusia, iaitu individu. Pelik yang menjalankan sistem Islam ataupun syarikat ni ialah orang. Tak ada orang, taklah organisasi syarikat ni boleh berjalan. Saya pun keliru. Tapi ada satu hakim menentang, tidak bersependapat dengan 3 yang satu. Yang 3 ni salah seorangnya hakim bukan beragama Islam, lagilah tak faham dengan hukum syarak, jauh sekali nak memahami akidah umat Islam. Dulu yang Mahmudiyah Sultan Selangor telah mengeluarkan titah minta sistem Islam menggugur nama Islam, tak boleh digunakan nama Islam kepada syarikat kerana ini boleh mengelirukan orang ramai. Titah Tuanku Sultan Selangor memang tepat dan datang dengan cepat dan menunjukkan Dulu Yang Mahmudiyah Sultan Selangor sebagai ketua agama Islam negeri Selangor, sama juga raja-raja negeri lain, begitu prihatin dan begitu proaktif, cepat bertitah. Tak sampai 24 jam keputusan mahkamah, Tuanku terus bertitah supaya Islam digugurkan daripada nama kepada sebuah syarikat sistem Islam. Maka dengan itu saya ingin mencadangkan, bukan pihak sistem Islam kena menggugur nama Islam dengan nama sistem Islam, tetapi yang boleh mengambil tindakan menggugurkan nama Islam kepada syarikat sistem Islam ni ialah pendaftar syarikat Malaysia, pendaftar SSM, Suruhanjaya pendaftaran perniagaan. Sebab kuasa melulus sesebuah syarikat terletak kepada kuasa pengarah ataupun pengarah lah yang bertanggungjawab kepada agensi pendaftar perniagaan. Sama lah juga pendaftaran organisasi parti politik NGO terletak pada ROS, Registrar of Society. Ini Registrar of Company. Jadi ROC. Jadi ROC dah kena gugur secepat mungkin dan tidak lagi membenarkan mana-mana pihak mengguna nama Islam kepada sesebuah syarikat. Dan saya tak tahu dah nak kata apa kepada kumpulan ini, kumpulan makcik-makcik ni. Makcik-makcik ni orang Islam, tubuh sistem Islam. Saya ingatkan tubuh sistem Islam ni untuk nak memperkasakan Islam, nak mendalami ilmu Islam, belajar hukum syarak dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya tubuh tu nak cabar Islam, nak liberalkan Islam, nak ada acuan sendiri dengan Islam. Belajar Islam tu tak ke mana sangat. Kalau nak dibandingkan, kita pun tak berani nak sentuh Islam. Kena ulama-ulama muktabar, kena ulama-ulama yang berautoriti, baru boleh. Kalau tidak, banyaklah percanggahan dan kekeliruan mengenai dengan Islam. Ini mereka ni, tubuh ni bawa fahaman liberalisme dengan pluralisme. Liberalisme ni macam LGBT lah, nak halalkan LGBT ni. Kalau kita tahu, kita semua tahulah di barat, di setengah negara dah dihalalkan. Boleh kahwin laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ada yang mengamal bisexual, ada yang menukar jantina. Ini nak dihalalkan. Kononnya atas dasar kebebasan. Ini Islam tak ajar semua benda ni.
Begitu juga pluralisme, nak sama ratakan semua perkara dengan Islam. Tak tahulah apa nak jadi. Saya doakan mereka ini supaya kembali ke pakar jalan sebelum terlambat. Tak usahlah nak tunjuk terror. Kononnya kami ni liberal, kami ni belajar tinggi, kami ni begini, kami ni begini. Tak usahlah. Kalau dia pun hakkan untuk diri masing-masing. Jangan cuba nak menyebar ajaran sesat kepada orang Islam dan jangan nak mengeliru umat Islam. Jadi oleh itu, saya juga minta Duli Yang Mahmudah Sultan Selangor membawa perkara ini ke Majlis Raja-Raja Melayu dan melihat kembali segala aspek, iaitu segala masalah yang membabitkan orang Islam dibawa ke Mahkamah Syariah. Tetapi keputusan Mahkamah Syariah boleh dicabar di Mahkamah Sivil. Jadi apa faedah ada Mahkamah Syariah? Apa faedah bawa kes ke Mahkamah Syariah? Buang masa, buang duit. Ganda-ganda betul. Jadi buat kerja benda yang sama, redundant. Buat keputusan di Mahkamah Syariah, lepas tu boleh dicabar di Mahkamah Sivil. Jadi Mahkamah Sivil pula lebih tinggi daripada Mahkamah Syariah. Jadi hakim-hakim Mahkamah Sivil lebih tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih tinggi daripada Al-Quran, lebih tinggi daripada hadis sahih. Itu kan maksudnya. Jadi saya haraplah perkara ini diperbetulkan cepat. Setidak-tidaknya muktamadkan dengan segera status Mahkamah Syariah, dan segala keputusan Mahkamah Syariah tidak boleh dicabar di Mahkamah Sivil. Muktamad sangat situ. Dia berkaitan dengan urusan Islam. Terima kasih.